Weh, baru 2:30 kan? Tak azan subuh ni. Kita shoot pagi-pagi ni. Belum subuh lagi ni. Korang pernah tak tengah-tengah baring kan, nak lena malam-malam, pukul 2, pukul 3, tiba-tiba terdengar bunyi azan. Saya pernah tau, pada masa saya belajar dulu kan, saya baring-baring kan, baru je habis buat assignment pukul 2, pukul 3 macam tu, saya dengar bunyi azan subuh. Kalau korang nak tahu, suara dia merdu, sayup, macam datang dari jauh. Itu dia. Orang dulu-dulu selalu pesan, kalau dengar azan subuh sebelum waktunya, orang kata jangan bangun. Sebabnya orang kata benda tu dari alam bunian. Kalau tengah azan tu, kalau boleh korang buat pura-pura tidur lah. Sebab orang tua kata kalau korang terjaga atau korang tengok sini sana, kemungkinan diorang boleh nampak kau. Dan silap-silap korang semua diajak masuk ke dunia diorang. Kononnya kaum bunian ni pun ada dunia sendiri. Diorang ada waktu solat, ada masjid, ada kehidupan sendiri. Cuma masa diorang tu tak sama dengan masa manusia. Kadang masa diorang baru je kita nak lena, nak tidur, diorang dah nak subuh. Lain diorang masa diorang, kita masa kita. Ada orang kata azan diorang lain sikit. Diorang punya azan macam tak penuh. Lepas tu suara azan diorang halus je, macam kabus. Kalau korang contohlah bangun kan, dengar suara azan, lepas tu korang nak cari, macam halus. Bila korang cari, puk, tak ada. Macam tu lah beza dia. Yelah, kalau ikut logik, memanglah macam pantulan bunyi tu datang dari masjid kan. Dia halus-halus sampai kat kita. Lepas tu, waktu yang datang tu, waktu kita tengah mamai nak tidur. Tapi kalau kita fikir, takkanlah waktu subuh, waktu pukul 3 pagi, 2 pagi, betul tak? Tapi entahlah. Sebab tu orang dulu pesan, kalau dengar benda-benda macam tu, diam je, buat tidur. Janganlah kau nak pandai-pandai nak bangun, pergi sana, pergi sini. Nanti hilang, pergi tempat lain.